Yen, ibu dah balik. Selamat pulang, ibu. Ibu ada jumpa makanan tak? Maaf, Yen. Ibu cuma jumpa ni saja. Maksudnya, hari ni kita tak ada makanan. Maafkan ibu, Yen. Ibu sudah cuba sedaya upaya. Hah? Yen, kenapa belum tidur? Ibu, Yen tak boleh tidur. Yen sejuk dan lapar. Ibu, sampai bila kita nak hidup susah macam ni? Maafkan ibu, Yen. Sebab ibu tak mampu bahagiakan Yen. Hah? Nah, saya ada baju untuk awak. Ambil duit ni juga. Untuk awak beli makanan. Terima kasih, Puan. Puan sangat baik. Yen, siapa tadi? Puan tadi baik sangat. Dia bagi Yen baju baru dan duit untuk beli makanan. Yen sejuk dan lapar. Sampai bila kita nak hidup susah macam ni? Saya ada rancangan supaya Yen boleh hidup bahagia. Hah? Kenapa Puan tu pukul anak dia? Ibu, kenapa ibu pukul Yen? Ibu benci Yen. Ibu tak pernah pun sayang Yen. Ibu, jangan. Saya kena telefon polis sekarang. Puan, awak ditangkap. Awak kena masuk penjara sebab buat salah. Puan, kenapa awak sakiti anak awak sendiri? Sebab saya miskin. Saya tak mampu bahagiakan Yen. Saya sengaja buat begitu, supaya awak ambil Yen jadi anak angkat. Tolong jaga Yen baik-baik dan jangan bagi tahu dia perkara sebenar. Jadi dia berpura-pura pukul Yen sebab nak beri kehidupan yang lebih baik untuk Yen. Macam mana korang anggap dia ibu yang baik atau ibu yang jahat?